Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini saya ingin berumuman bahawa kita dah menambah penambaikan dalam Canva Website Pro. Seperti saya katakan dahulu, dalam kami modul, semua modul kami sentiasa buat penambaikan. So dalam modul terbaru kami ini, kami berikan tunjuk ajar bagaimana untuk buat sebuah website menggunakan Canva. Okey, so kami telah buat penambaikan yang cukup banyak. So nilai yang kami jual ni rasanya paling rendah lah berbanding kalau lihat di luar. Yang pertama, kami memberikan anda 15 Canva website yang premium untuk anda gunakan. Okey. Nombor 2, kami memberikan anda 4 kelas Canva untuk anda. Okey. Canva website untuk anda, di mana kami mempunyai kuatan pada setiap pages satu produk, setiap pages yang panjang. Nombor 2, kami berikan tunjuk ajar buat Canva website untuk baju, dan Canva website untuk otomotif, dan Canva website untuk hartanah. So semua dah kami menggunakan teknik terbaru. Yang terbaru ini Canva telah buat lah. So sekarang Canva website dah boleh buat by page atau section. So anda boleh letak 5-6 produk dalam satu website Canva. Dah boleh buat. Dan kami ajarkan benda ini untuk anda. Itu nombor 2. Nombor 3, kami berikan ribuan template untuk anda, di mana kami berikan 1000 plus template Canva image untuk anda. Dan juga kami berikan 10,000 Facebook pula faceless video untuk anda. So anda punya lebih kurang berbelas ribu konten untuk anda hantar ke social media. Ini tujuan kami gunakan. Dan anda boleh gunakan juga template-template ini untuk membuat orang kata ke dalam anda punya konten supaya gambar anda lebih cantik lagi. Itu yang kami berikan. Okey. Dan seterusnya kami berikan anda tunjuk ajar bagaimana untuk otomatiskan anda punya website. Anda ada website tapi anda masih menggunakan WhatsApp, anda tidak sesuai lah, betul. So kita jika jual produk, okey, kita memberikan bagaimana untuk anda menggunakan gateway payment TOB, di mana ini bukan salah satu orang kata yang termurah, dan anda boleh buat anda bisnes jalan 24 jam. Okey. Dan seterusnya anda telah punya sebuah website, anda telah otomatiskan website anda, dan kini anda boleh untuk boostkan marketing. Kami memberikan tunjuk ajar yang special untuk anda. Funnel, 2 funnel yang kami berikan, iaitu Facebook Ads. Di mana funnel ni ada funnel yang orang kata proven untuk anda menjual di dalam Facebook Ads. Okey. Dan yang terakhir, kami memberikan anda AI copywriting, di mana menggunakan JetGPT. So dalam kami ada berjoin satu community JetGPT, dia bagi Groove AI lah, di mana kita telah membina beberapa aplikasi untuk marketing. Dan kami berikan salah satunya itu AI copywriting. Dia punya prompt yang cukup padu untuk anda. So anda boleh gunakan buat copywriting dan buat hook untuk anda punya produk yang kami berikan percuma juga untuk anda. Okey. Dan lain seperti biasa, kita memberikan anda one-to-one WhatsApp untuk feedback. Jika ada apa masalah, anda boleh berhubung dengan kami. Dan juga kami juga mengemas kini lah, anda dapat lihat kita selesai upgrade kita punya modul dari masa ke masa untuk anda faham. Dan juga terutamanya untuk Canva tips and trick, di mana kita ada satu session di mana fungsi Canva kita tambah masa. Sekarang ada 32 video mengenai benda ni. So anda dah boleh faham menggunakan Canva dengan jelas. Selain juga bagaimana menggunakan Canva secara asas, kita pergi lebih detail untuk anda. So ini yang kami berikan. Dan ada akhir lagi adalah anda juga, kami faham anda nak mencuba menjual. So kami berikan anda kebenaran untuk menjual semua template kami yang kami beri anda Canva image dan juga faceless video. Anda boleh jual. Dan kami sediakan ready-made website untuk anda menjual juga. Okey. So anda hanya perlu adjust website itu. Tak cantik, buat yang baru. Very simple. Anda dah faham dah. Buat yang baru, anda boleh jual dan test anda punya jualan menggunakan Facebook Ads TOB yang kami berikan ini untuk lihat proven tak proven. Untuk anda, kita berikan untuk anda jika tiada produk lah. Tapi anda ada produk nak jual, jadi saya akan income anda lah. Dan juga kami benarkan untuk anda menggunakan AI copywriting kami untuk menjana pendapatan tambahan. Bagaimana caranya? Kami ada terangkan dalam modul kami. Saya tak mau terang di sini sebab dia ada tips yang saya ingin berikan khas untuk kita punya orang kata ahli-ahli dalam Canva Website Pro kami di sini. So terlalu banyak kami berikan dalam Canva Website Pro kami ini dengan harga RM99. Saya rasa memang cukup banyak. Kita tambah sentiasa untuk anda. So saya rasa jika anda belajar dah cukup faham dah. Jika ada zero Canva, anda dah boleh faham lah. Jika tak faham Ads, anda dah faham Ads lah.
Jika anda nak guna automatik, anda faham terlebih. Okey, ini adalah guideline untuk anda memulakan sebuah perjalanan bisnes online yang secara lengkap dalam satu modul untuk semua bisnes online seperti anda. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera.